Hai Mama, jom Mama Zun kongsikan cara nak sambungkan motor pump dengan telefon. So, mula-mula Mama boleh install apps nama dia Luxshare, atau Mama boleh scan QR yang ada dalam buku manual guide dia dekat surat nombor 9. Lepas Mama install apps, then tekan apps, dan Mama boleh onkan motor pump. Then tekan simbol tambah. Pastikan dia berada di bahagian intelligent feeding, dan tekan wearable breast pump tu. Ambil yang ni. So, Mama boleh tekan start atau modify ni. Modify ni lah. Boleh tukar kepada left atau right breast lah kan. Tekan ikut mana-mana nama yang sesuai. Dan tekan start. Dia akan pergi ke sini balik dan tekan dia yang kat atas ni. So, dia akan sama dengan display dekat motor pump. So, untuk mula-mula, dia dah sambung. Mama boleh tukarlah mode dia dekat bahagian tengah ni. Jadi, untuk permulaan sesi mengepam, Mama perlu guna mode massage terlebih dahulu. Untuk level pula, Mama boleh slide je dengan tolak ke kanan ikon botol susu ni. Jadi, level akan berubah lah. Sini 4, so dekat motor pump pun jadi 4. Dia ada sampai 9 level lah. So, dia dekat sini 9, dekat motor pun jadi 9. So, selepas Mama guna mode massage dalam 2 minit ataupun lebih, Mama boleh tukar kepada mode expression pula untuk sedut susu keluar. Tekan je expression. So, dia tukar expression. Untuk mode expression pun, Mama boleh adjust juga level dia. Tekan. So, kat sini pun dia tukar jadi 2. So, untuk mode yang seterusnya, Mama boleh guna mode stimulation ni. Dan dia juga dipanggil mode auto. Ataupun boleh gunakan mode bionic. Mode bionic dia sama dengan mix mode, di mana dia akan campurkan mode massage dan expression dalam satu button. Dia akan urut-urut dan sedut sekali. Jadi yang mode ni Mama boleh adjust level dia. So, sini 4, kat sini pun jadi bionic dan 4. Kalau yang stimulation mode ataupun automatic mode ni, dia akan mula pada level 1. So, dia akan mula pada level 1. Dan setiap 20 saat, dia akan auto naik level. So, mula dengan level 1, dan after 20 second, dia akan naik level 2. Dan after 20 second, dia akan naik level 3 dan seterusnya lah. Untuk mode ni optional, sama ada Mama nak guna ataupun tak nak. Jadi, yang wajib pertama sekali, Mama perlu guna mode massage terlebih dahulu dalam sekurangnya 2 minit ataupun lebih. Dan baru tukar kepada mode expression. Kemudian Mama boleh guna mix mode ataupun bionic mode, di mana Mama boleh guna mix mode di pertengahan sesi mengepam. Jadi kalau Mama nak pause dulu motor pump, tekan je stop ni. So kat sini pun dia akan stop ataupun pause kejap. Kat sini pun dia akan tulislah pause. So nak sambung balik pump, tekan je butang start. So dia akan start balik. So basically pump ni akan auto switch selepas 20 minit, ataupun kalau Mama nak offkan pun boleh tekan butang off ni. Tekan je butang off ni. Then tekan confirm. So kat sini dia power off. Kat pump pun dia off.